Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Di kebun kali ni saya nak berkongsilah satu berita gembira. Berita gembira dia buah durian yang pertama sudah gugur. Buahnya sangat elok. Alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan. Sebab saya letak ni, saya rasa membantulah, sangat membantu. So gugur yang pertama ni dia dalam keadaan yang sangat elok. Okey, masih banyak lagi buah durian di atas pokok ni. Dan saya bercadanglah benih yang di sini benih dalam kira-kira 6 bulan yang lepas yang saya dapat daripada pokok durian ni, saya dah semai dan dia membesar dengan baik pembesaran yang dibuat. So saya bercadanglah nak pindahkan ke bekas tayar satu daripada pokok durian yang saya semai. Jom kita mulakan sekarang. Okey, alhamdulillah dapat juga ditanam sebatang kat sini. Saya tanam dalam tayar. Kalau perlu dialihkan, saya akan alihkanlah satu masa nanti, insya-Allah. Okey, sebelum mengakhiri video ni, jom kita tengok buah durian yang kita dapat ni tadi. Jom kita tengok isi dia. Okey, isinya pun dah kita ketahui. Itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.